tengok pakai terketul. Nah, sebelah tu masih ada lagi air melekat. Okay. Guys, hari ni kita nak gunakan premium nano glass, okay, untuk mencuci cermin kenderaan. Okay, tengok keadaan sekarang ni cermin kenderaan ni kotor, okay, kotor kan. Okay, dan bila hujan akan kabur. Okay, pemandangan dan pemanduan anda akan kabur lah. Okay, jadi hari ni kita cuba gunakan premium nano glass. Untuk tu kita kena bersihkan dulu cermin hadapan kenderaan ni. Okay. Kita cuci macam ni. Okay. Di hadapan kenderaan ni kita nampak lagi watermark. Kita bersihkan dulu di hadapan ni. Okay, ini kita kena bagi bersih, okay, bagi kering. Lepas tu baru kita menggunakan nano glass tadi. Kita akan letakkan nano glass atas ni nanti dan tengok apa hasilnya. Untuk satu produk ni, premium nano glass ni datang sekali dengan dengan towel microfiber. Okay, kita gunakan sebelah dulu. Okay. Cara dia mudah je, kita spray je di muka depan ni. Okay. Di atas cermin kita spray saja di hadapan cermin. Sekarang ni kita gunakan, kita buat sebelah dulu. Sebelah ni kita tak guna, kita nak tengok hasil dia macam mana. Okay. Okay, satu lagi penggunaan untuk nano glass spray ni dia lebih jimat lah. Penggunaan untuk betul-betul ni boleh sehingga 3 ke 4 bulan. Okay. Dan sekali kita buat ni boleh tahan hingga 3 hingga 4 minggu. Okay, dan kita gunakan kain microfiber tadi. Cara kita nak lap dia kena bulatkan. Macam ni. Okey, kita dah siap dah gunakan nano glass ni di atas sebelah cermin saja. Kita tunggu sehingga 10 minit sehingga kering ya. Lepas tu baru kita cuba balik jiruskan air itu macam mana. Okey, kita tunggu. Okey, untuk ini dah kering. Jadi kita cuba jiruskan air ni, apa dia punya feedback. Oi, tengok pakai terketul. Sebelah tu masih ada lagi air melekat. Okey, di sebelah kanan ni air pakai terketul. Okey, turun. Dia tak melekat di cermin lah. Okey, jadi untuk nano glass ni kita dah tengok dah. Tengok lagi dia masih macam ni kan. Dia air tu masih lagi melekat di screen. Kalau you all nak cuba produk ni, boleh klik di factory.